Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, Ken, selamat Hari Raya. Okey, nampak kali ni dalam projek kali ni aku nak fokus buat projek Y16. Okey, sebab aku baru ambil Y16 ni tapi aku ambil second hand lah. Okey, so daripada korang nampak ni mungkin banyak benda lah aku nak buat projek kat Y16 ni. Okey, yang pertama aku nak buat projek paling mudah. Okey, aku nak tukar gear lever ni ya. Okay, macam korang tengok ni yang asal punya. Okay, so kita ada depan yang tak ada belakang punya. Okay, ni aku nak tukar ke apa? Sebab macam korang nampak, okay, Y16 ni aku pakai untuk buat job GrabFood lah. Okay, rider. So bila tak ada belakang ni, payahlah aku nak buat kerja kan. Sebab aku pun pakai slipper je. Okay, tanpa buang masa, jom aku tunjuk cara pemasangan. Okey, kat ni, okey. Ini gear lever yang aku nak tukar. Okey, aku beli kat Shopee ya. Nanti aku letak link dekat description. Okey, so korang boleh beli kat situ. Okey, the pedal gear ni sama dengan Y15ZR punya lah. Okey, jom kita nak buat pemasangan. So, yang ni aku beli warna hitam. Yang warna chrome dah habis. Okey, dia dah bagi siap lah, getah. Okey, ni tempat pijak belakang. Dengan skru Allen key lah. Okay, skru Allen key. So, bahan yang korang kena sedia adalah Allen key set saja. Okay, jom. Mula. Okay, kamera. Okay, kalau korang tengok, okay, akan nampak skru Allen key kat sini. So, korang cari saiz yang sesuai untuk dia lah. Yang ni mungkin saiz 6 kot. Okay, tak apa. So, kita buka je. Okay. Buka Allen key dia. Ini Allen key dia. Okey. Ini dia punya. Okey, ini yang asal lah. Okey, so kita nak tukar pada gear lever ni. Okey, mari sini. Okey, kalau korang nampak sini dia ada macam apa, gigi-gigi kan. Okey, gigi tu ke apa? Dia nak bagi dia pegang elok lah. Okey. So, kalau ketat nanti korang kena ketuk sikit lah nah. Okey, bila dah korang dah pasang macam ni, okey. Yang ni actually dia punya position nanti korang boleh adjust lah mana yang korang rasa selesa. Korang nak congit sikit ke, korang nak bagi sama, okey. So aku try macam ni dulu. So ni skru yang dia dah bagi. Skru yang dia bagi, so korang kunci je lah. Okey. Ni kecil sikit kot skru dah. Korang kunci saja bagi ketat. Okey, siap. Okey, aku nak start dan aku nak try congkit dengan drop gear. Tengok dia dah okey ke tak. Jom kita sambung. Sekarang aku nak start motor. Okey, kita nak tengok penukaran gear tu senang atau susah. Okey, sekarang end lah. Okey, aku naik motor lah, senang. Kau tengok. Tengok, okey, gear 1. Okey, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, gear 6. So, ni aku free. Okey, semula. Okey, tengok. Masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, gear 6. Okey, ni aku free. Okey, senang. Okey, so mas pusing dekat kaki pula, tengok. Okey, ni sekarang free. So, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, gear 5, gear 6. So, okey. Yang ni dah sukses lah. Okey, kat sini nak aku nak remark kat korang, aku nak bagi tip kat korang lah. Kalau katalah korang pasang gear lever ni,
korang tak boleh masuk gear 1. Okey, gear 1 tak boleh masuk ke apa? Sebab kan macam aku kata gigi tu dia ada position dia kan. So korang kena, kalau boleh gear level ni bagi sama. Yang buat korang tak boleh masuk gear 1 adalah okey, belakang ni, yang belakang ni sangkut dengan ni je, sangkut dengan stand. Okey, yang belakang ni sangkut dengan stand. So kalau korang nak mudah, korang buka skru 13 yang 4 biji skru ni, korang buka, dia cabut balik, lepas tu korang pasang lain. Korang pasang semula lah. Okey, kalau katalah kalau sangkut, kalau tak sangkut tak ada masalah, korang tak payah buka stand pun, korang boleh terus pasang yang gear level ni. Okey, sampai kat sini saja video aku. Okey, jangan lupa like and share video ni, dan paling penting adalah subscribe, sebab aku banyak lagi projek aku nak buat dengan Y16 ni. Okey, bye bye. Assalamualaikum.